Hamidah TV. Hai kawan-kawan, hari ini kita akan terjawab Ustaz Ida untuk tanya tentang merentas desa. Jom! Saya Aris, saya dari kelas 3 Al-Biruni. Saya nak tanya satu soalan. Apakah persediaan yang terbaik untuk merentas desa? Okey, pada pendapat saya lah, okey, persediaan terbaik untuk merentas desa, yang pertama, kalau awak nak berlari ni, awak kena buat latihan dulu, buat latihan sendiri dekat rumah. Sekurang-kurangnya dalam 2 minggu awak buat dulu latihan, sebab bila awak tak pernah berlari dalam long distance, susah untuk awak nak perform lah, untuk awak nak dapat tempat masa merentas desa. Itulah pendapat saya. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Boleh? Apakah tip terbaik untuk merentas desa? Tip terbaik untuk merentas desa ialah tidur yang betul-betul cukup pada hari Jumaat. Kemudian sarapan pagi kena lengkap, dan juga cara kita berlari itu tidak terlalu laju pada permulaannya dan konsisten. Ya? Itu saja tip yang cikgu ada. Terima kasih adik Aira Aris. Okey, adik Aris. Tip merentas desa. Tip merentas desa maksudnya kita menjaga kesihatan. Jadi tip-tip dia tak perlu kita nak teruskan kita punya larian, kecut apa semua. Just kita santai, kita relax. Jadi kita bermula dengan berakhir kita dapat. Maksudnya apabila kita berakhir dengan selamat, tak mestinya kita kalah pada akhirnya. Walaupun kita slow pada permulaannya, tapi di akhirnya kita tak mestinya kita kalah. Jadi gunalah taktik yang mana taktik kita kita bermula dengan perlahan, tapi akhirnya kita sampai di perakhiran untuk bernamat. So janganlah, sebab merentas desa ni memerlukan tenaga yang tinggi, tenaga yang kuat. Jadi kalau kita pushkan kita punya tenaga dengan seawal mungkin untuk kita berlari selaju dan pantas macam tu, jadi agak sukar untuk tenaga kita dapat di akhirnya. Jadi apapun pada saya, tip daripada saya, buatlah yang slow and steady. Janji bernamat tu kita sampai. Cikgu rasa sangat bangga sebab cikgu dapat beri peluang kepada anak didik cikgu untuk tunjuk kelebihan mereka. Bertanya kepada semua pemenang. Strategi saya pertama sekali berdoa. Kedua slow jog dulu. Dia dah air tu kecil. Perasaan saya sangat mengembirakan saya sebab tahun sebelum-sebelum ni saya dapat nombor 5 dengan nombor 4. Tahun ni saya akan ambil satu tingkat saja, iaitu tingkat nombor 3. Saya harap tahun depan saya masuk sekolah menengah, saya akan dapat nombor yang lebih baik lagi. Itu sahaja program untuk merentas desa. Semoga kita sihat. Bye. Yeah.
kasih. Era sebagai apa, Era? Rakam. Oh, ambil gambar. Saya tengok ini dari mana nari ke? Tak nari.